Dalam dunia ni ada satu nombor plate ni dipakai di dua buah negara. Nombor plate yang sama tapi dengan harga yang jauh-jauh beza sangat lah. Benda ni jadi pada tahun 2008 yang mana seorang usahawan British yang bernama Afzal Khan yang berketurunan Pakistan, dia beli nombor plate F1 ataupun F1 dengan harga 2.4 juta ringgit Malaysia yang dilelong di Essex County Council di UK. Dia beli nombor dia nak letak dekat kereta Bugatti Veyron dia lah. Dia sanggup beli nombor tu dengan harga 2.4 juta sedangkan nombor yang sama dia beli oleh Sultan Johor dengan harga 800,000 lebih je. Sebab apa yang boleh jadi macam tu? Bila ditengok semula, rupanya nombor F1 UK mempunyai sejarah yang sangat panjang daripada tahun 1900 lagi. Mungkin sebab itulah Kok Afzal nak beli sangat. Dalam masa sama, dia juga seorang automotive designer di UK dan kebanyakan kereta-kereta mewah dekat UK ni yang buat custom, yang modified ni dia yang buat. Dan itu juga menguatkan kenapa dia nak sangat nombor F1 ni. Dan juga dia ni seorang peminat pemotoran kereta F1. Dan untuk hampa yang tak kisah bab nombor plate ni, hampa mesti heran sebab apa pok-pok ni sanggup berhabis duit berjuta-juta ringgit disebabkan hanya sekadar nombor plate saja. Untuk pengetahuan hampa, nombor plate ni melambangkan status sosial untuk zaman sekarang. Status sosial ni bukan hanya diamalkan zaman sekarang, dah lama dah berkurun-kurun. Cumanya mungkin beza barang yang depa pakai tu lah. Pada mulanya saya fikir macam tu lah, tapi rupa-rupanya geng-geng kaya ni, mereka sebenarnya sangat-sangatlah kedekut untuk membelanjakan duit mereka untuk membeli barang yang menyebabkan mereka kena tanggung liability. Mereka takkan buat perkara yang macam tu, melainkan benda mereka beli ni ada keuntungan untuk diri mereka. Benda ni terbukti. Tak lama lepas tu, ada orang offer dia untuk beli $10 juta, 22 lipat kali ganda untung. Tapi dia tolak buat masalah. Mungkin dia tak perlukan lagi kot. Sebab bisnes ni dia lah. Ada masa kita naik, ada masa kita turun. So kemungkinan benda ni satu investment untuk geng-geng kaya ni lah. So tak heran lah orang kaya makin kaya. Dan kebanyakan orang yang acah-acah kaya ni pula yang duk pi beli benda-benda yang liability ni disebabkan hanya untuk nampak kaya di mata orang. Memang jam lah kalau macam tu. Tak kisahlah hampa nak beli nombor apa sekalipun, dengan harga berapa sekalipun. Cuma ada satu benda ni hampa fikir ataupun niat dengan bila beli nombor ni akan bagi satu luck dekat hampa. Bila jadi macam tu, something wrong somewhere. Hampa kena check elok-elok. Sebab sebagai seorang Islam, perkara ni nampak macam kecil tapi satu isu yang sangat besar dengan nilai keimanan kita. Jadi hampa nak beli nombor apa pun, pastikan niat hampa tu betul.